Hai. Assalamualaikum. Hai guys. Hari ni nak buka OBD tool yang aku beli tu. Hari tu aku cerita aku beli OBD tool untuk di check error code dekat Q3. So barangnya dah sampai. Okay. So this one. Nak buka. Kita buka dulu, okay? Alright, jom kita buka parcel. Ni jenis seller yang bagus. So, dalam tu ada wrap lagi dengan something else. Bubble punya. Tingkah. Aku beli tingkat itu. Sebab aku sebelum beli tanya ChatGPT dulu. Mana sesuai. Kita ada macam-macam jenis yang kat market sekarang. Alright. Okay. Ni kotak dia. Lepas tu ni bag. Dalam ni ada bag. So kotak-kotak tu boleh buang. Ni dia punya scanner. Ni bukan scanner lah. Dia punya scanner lah. Ni kabel dia. Ini cocok dekat OBD tu. Ini cocok kat OBD tu. Yang ni cocok dekat scanner. Lepas tu dalam dia ada ni silika ni dengan manual books. Saya nak guna dua bahasa, satu Span, satu English. So barang-barangnya simpan dulu. Lepas tu yang penting kita kena ada mobile lah, smartphone lah, sebab kita kena download apps tu. Think Diagnosis 2. Think Diet 2. So kita punya apps Think Diet Plus. Aku tunjuk sekejap. Okay. Ni aku dah download apps ni, Think Diet Plus. Tak nampak? Okay ni. So kita buka. Okay. Bila buka jadi macam ni. So kalau okay. Megak. So first kena cocok. Kita kena cocok dia punya tools ni dekat kereta, kat OBD tu punya soket. Lepas tu nanti baru dia detect. Untuk first time penggunaan kena set up dulu lah. Alamak, mati pula lampu. Nampak kan? Okay. So function dia macam aku cakap itu, kita boleh scan. Lepas tu sebab ni bidirectional maksud kita boleh do coding. So do coding maksudnya kita boleh buat macam nak reset, service reminder ke. Ada simple-simple coding yang boleh buat lah. Bukan yang advance macam VSDC. VSDC untuk Audi lah. Kalau untuk kereta lain tak faham, tak pasti sangat. Okay. The next things nak kena cocok ni dekat kereta untuk activate dia punya license semua. Sebab once time beli tu akan dapat 1 year akan dapat 1 year free license. Untuk update ke kereta baru ke, dia akan bagi free. Dia ni mengacau tengok. Apa nak aiskrim? Mana ni troli ni? Dia baru beli troli baru, Mina shopping ni. Okay. So the next kena activate dia, cocok dekat kereta. Nanti aku buat. Itu dalam next video lah. Kita akan buat. Sekarang hujan luar, tak boleh buat. Lagipun kereta kat luar, kena parking depan pos dulu. Okay.
Jumpa lagi kalau kita sambung untuk this one. Think that. So, siapa nak beli, siapa yang kalau setakat nak scan saja untuk scan error code, beli yang biasa tak apa, tak payah beli yang macam ni, yang bidirectional, beli yang biasa punya. This one aku beli sebab aku nak buat service reminder reset semua tu nanti. Okay, tu je. Tingkar. Banyak, ada banyak model lah. Ada yang siap tablet semua tu. Korang boleh pilih mana korang nak. Tak perlu beli yang macam-macam. Tak ada tablet. Memang kena pakai smartphone ataupun tablet. iPad ke, Android tablet ke. Macam aku pakai iPad. Okay. So just download macam ni kan. Just download app dia ni dekat Apple Store ataupun Google Play. Lepas tu dah boleh connect. Cocok dekat kereta, connect untuk activate. Nanti kita buat the next video, aku akan tunjuk macam mana cara nak activate tools ni dan activate license semua. Okay, see you later. Mantap. Lampu terbuka, terang balik. So nak kena ulang ke tak yalah? Lampu terang ni okey je kan? Okay, pastikan beli. Kalau beli yang tak ada siap dengan tablet tu, beli macam ni, tools saja. Lepas tu kena kena download application dia. Tapi kalau korang nak scan sensor, scan error code semua, beli yang biasa je, tak payah beli yang mahal macam ni. Ada yang berpuluh-puluh ringgit pada dekat. Janji korang punya kereta pakai OBD tu. Okay, mantap.